Tak. Weh, panggil Juling lah weh. Dia tak buka invite ni. Tak. Tapi nanti abang tengok dalam 3 bulan nanti Wan akan buat kejutan. Awak tu 3 bulan lagi lah. juta apa? Ada lah, nanti abang tengok lah. Dia marah sungguh dah, dia marah sungguh. Mau Mana sebab Tiung lah ni, mana ni? Wan lah Wan, suruh Wan request mah. Ha? Ni Tiung request, bukan Tiung, Wan. Kat tu Wan bawah. Dia tak Wan marah abang adik. Dia kata nak sabit rambut dah ada uban cik. Oi, Assalamualaikum adik. Wassalam. Sorry abang adik, saya kat tengah laut abang adik. Oi, pergi mana tu? Mancing abang adik. Balik letih tak habis lagi. Dia pergi mancing pula. Nak cari duit abang adik, dekat sana dah duit dah habis abang adik. Mengambil saya kat sana abang adik. Ni habis baru banyak tu mengambil. lah. Habis Apa? baru banyak tu. Banyak tu pun balik mengambil abang adik. 64 isi minyak, Ducati tau. Yang banyak tu ada lagi tu bila nak guna? dia guna lah malam semua. Dia gelak. Oh ya ni. Dia belanja kawan-kawan makan. Makan tu tak ada. Asyik tengok bos adik je belanja makan. Kita nak jadi macam bos abang adik. Oh, dia pemain pula. Yalah, asyik tengok asyik bos adik je duk belanja orang makan. Kita dapat belanja bos adik pun happy yo. Gila, kita Dan tengok. Adik, kita Ya. nak rezek satu nak beli. Exhaust pipe senapang Adik. punya. Dia pakai kata Tiong dah ada dah Razak. Itu memang tak boleh buat apa, standard. Oh, nak beli yang modified punya. Modified punya, abang adik setting baik punya ni nak hantam raya ni. Kita start Alam. daripada PSP, kita Kalau motor raya tu Tiong jalan gear 5 sudah. Tak payah masuk gear 6. Mana boleh kena try dulu lah. Tapi dia ajak saya jalan malam. Saya matang malam tak okey. Oh, macam celik lah kabun. Kalau nak race tu lepas prasing tak boleh lepas pakar tu okey lah. Dia main bun okey lah. Oh, Tengok. dah slow. Apa Raya dia? lebih pada raya ni lebih pada bergaya je atas motor tadi. Corner tak tahu dia mana style. pun. Dia naik motor style dengan lebih pada style lah. Dengan glow dia. Style lah kita teman kau bilang siapa dia ni. Dia kata siapa Apa? dia ni kan. Dia nak cerita dia je Ryan. Wan nak naik. Wan ni Zat 4 orang mah. Tak apa. Bagi Wan naik, kita turun. Tak apa-apa, saya nak turun ni. Saya, abang adik, nanti ada rezek satu abang adik Okey, nanti kita Nampak, ajar Tiong. Boleh. Nanti kita ajar abang adik. Hanya kita Okey. pantai raya ni. Baik. Okey, Oh, jap. adik. Saya gerak dulu abang adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak ada lawan lah. Dia laju nak bok. Siapa dia? Juling ni. Tadi dia ada. Suruh Juling request lah mah. Dia tutup invite tau. Dia lah ni dah artis tau. Dulu dia buka invite. Oh, macam tu. Dia mungkin orang duk invite dia banyak orang. Dia stress. Mana ada? Dia tutup invite tu. Tiong tu yang bawa Ducati laju tu. 200. Oi, 200 lebih duduk ring. 200 lebih 200 tak boleh ikut tu. Kona jenis perangai poring celik oi. Jenis nyawa tapi dia pelik lah dalam dunia kan. Kalau perasan orang bawa kereta laju, motor laju mesti nyawa dia 300. Kalau accident, tertelah dia pun tak mati tu. Perasan tak? Kalau orang bawa motor elok tu, orang tu yang mati. Saya tahu Pandai. semua. Ni dia pakai tadi duk kutuk aku. Hang panggil dia masuk tak? Hari dia begitu. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Hai Pakcik Uban, sihat ke? Saya kalau Pakcik Uban ni saya duduk panas lagi ni. Oh, Awak duduk adik tepuk Juling. belakang kita. Adik Juling pasal apa Adik Juling? Oh, duduk tepuk belakang kita abang ni. Bukan. Tak, dia contoh panas sangat tu. Contoh panas pasal apa? Dia panas macam ni. Kita nak duk ikut dia. Nak ikut. Dia boh kita book. Dia panggil macam ni. Oh, motor Forza tu. Motor standard ni. Dia duk tunduk. Waktu dia panggil lagi. Ui, aku cakap Ryan. Kita kena cari orang tua ni. Kita kena bagi dia. Biar dia tahu. Dia tengok siapa joki. Tak. Okey. Masa ramai tu. Saya dah tengok dah. Ni nak kuasa dia ni main dari belakang kan. Dia kiri kanan. Kiri kanan. Kami pun tak laju masa tu. Tak apa. Dia main potong aku. Piau depan lah. Aku tak ambuih budak ni. Aku tak. Anteng uzak. Aku tak. Tu yang saya nak liga awal pun sebenarnya motor saya pun tak kuat mana. Tu yang. Dan saya kutip pelan-pelan sikit.
sikit. Saya tak tutup langsung throttle. Macam Wan nak tutup buka. Sebab tu saya boleh sampai. Bisa Dia tu. bos sampai kat kuning ni. Pop. Aku cakap balik tu abang ni. Abang Dip, saya cakap dengan Ryan. Aku duk pandai ni Yan. Kita nak kena cari juga si orang tua ni. Dia ada tahu motor kita macam mana. Aku cakap laju macam mana? 148 je Yan. Motor ni. Dah tak boleh buat P dah. 148. Motor Redek kami 1.5 lebih. Laju sikit je. Sikit je kalau tak dah makan dah. Dah Laju sikit cerita lah. Sebab habis tu dah. saya nak kutip dia pun lambat. Sikit. Dia dah boleh tengok. Sama sampai tepi tu bagi sudah. Lepas tu kita dia ambil angin tu, dia nak main lah. Tu yang kita panggil. Mari. Tak dapat. Dia boh aku sedih. Aku cakap, alamak. Ni kena aku dah ni. Kena lah. Duduk depan lah. Aku cakap tak angin pun tak dapat. Habis tu lah ni kena tukar skuter tu kepada Redek no. Macam mana? Tukar tak tukar. Aku nak boh lagi. Kita main side by side nanti. Apa nak jadi. Yes, Adik main lawan ni. Kita nak dua. Sebelah-sebelah punya. Motor sama. Forza. Kita ada Forza. Dia ada Forza kan? Ada Abang Adik dah kan? Betul kita 162 je. Tak kisahlah. Kita duduk sebelah-sebelah. Yang penting Abang Adik yang rider. Nak tengok macam mana. Dah lepas ni apa Wan boleh ride dengan Redek pula. Dah adik bagi Redek kena naik Redek lepas ni. Itu memang nak pergi ambil. Itu tak sempat, tak boleh. Hari tu dah ni dah. Dah bengkok dah semua. Semua letih, pick up pun penuh itu. Si Celeh pun belah dinding kereta dah. Apa dia? Si Celeh punya kereta. Belah kat dinding dekat hotel tu. Hotel Grand Plaza. Dinding. Ada. Dia tak nampak. Itu dia salahkan kita macam biasa. Dia cakap saya duduk lambat pula. Oh. Dia duduk belah situ. Ni masalah accident ni. Hampa lah lambat. Hang yang belah aku yang kena. Dia yang bawa. Dia bawa kita duduk senyap. Dia lagi seorang tu yang bawa kereta tu siapa? Member dia juga dia cakap jangan dia bad mood tu. Dia fikir dia punya bad mood lah. Kita masuk terus senyap dengan Zaid kita. Dia bad mood tak boleh cakap. Tak boleh cakap apa. Lepas tu pi dekat ni. Kat border tu baru dah ada mood sebab kita kena marah. Dia buat kena marah kita panjang tak boleh cerita sebab tu malu kita. Dia dinding dia salah kawan sebab lambat. Dia salah. Dia tu sebab tidur dengan Abang Adib. Kat villa. Kalau dia tak tidur sana sekali-sekali dengan saya, dia tak disiplin. Memang. Saya dah kata lah kat dia, nasib baik hang tidur dengan kami je, hang beli bengkit awal. Kalau dengan mereka ni, habis hanyut semua. Okey Ryan, kita boleh balik ayat ni kat dia. Dia cakap saya dengan Ryan tak disiplin. Confirm. Kalau dia tidur sana, confirm. Jenuh kejut. Cepat ni. Orang duk tunggu kita nak bagi baju ke 9 ni. Cuma saya terlambat 15 minit. Saya malu lah tu. Allah mak duduk maki lah. Mampu lah. Cepat kata ni. Orang duk tunggu kita yang janji pukul 9. Takkan kita nak lambat. Sampai 9 suku 15 minit. Dia tak tahu ni kalau duduk tidur dekat villa tu hukum tentera. Kena ikut hukum tentera. Pagi ada seorang keluar untuk tembak ayak kat muka. Pak untuk bangun semua. Tembak ayak kat muka lah. Itu yang ada orang insiden tu dalam berita tu. Duk berpusing macam Taufan tu. Hidup tak cukup lah tu kan. Tidur tak cukup. Bahaya tidur tak cukup. Dia tidur tak cukup. Hampa duk kejut dia. Pop. Dia dah pesan dah malam hari dalam berita. Malam hari last dia dah kata dah, okey malam ni kita kena tidur awal sebab esok kita bangun awal. Macam hari Jumaat malam tu tak apa. Hampa nak pergi mana pun saya kata sebab Sabtu kita masih ada dekat Phuket ni. Hari Ahad kita nak balik dah pukul 9 nak bagi baju. Semalam ni wajib semua tidur awal pukul 1, pukul 2. Ada juga yang tidur pukul 4. Itu tu. Time tu je lah nak orang kata gathering. Mana lagi nak dapat pelepasan. Tu yang Rayan kata tak cukup tu dua malam tu kena 3 tu. Dia tu pi tiga hari jadi macam kita free 1 hari saja. Satu hari tu baru nak habis letih. Tu yang patutnya kalau ni dia tak apalah net V2 kan buat 4 hari okey lah. Kena ada program lah. Buat program syok. Hari Sabtu saya buat apa-apa. Hari Jumaat buat apa-apa. Baru pi tu rasa macam ni bila dia sebenarnya macam tak syok lah. Kita pi jumpa atas motor saja. Masa nak main dengan masa nak balik.
Yang duduk kat sana tu tak jumpa kawan-kawan. Yang pergi ramai-ramai ni kita tak boleh nak jumpa, tak boleh nak lepak, tak boleh nak bergambar. Rugi lah momen tu. Betul? Kita Abang, hanya kali jumpa ni kalau ada tak video isi nanti minyak lah. makan ni, kita makan lobster. Bos tadi belanja yang macam Wan kena ni, Wan. Boleh, Wan? Saya kena tahu berapa malam tu? Ha. 17,000 baht. RM2,000 lah. RM2,000, RM2,000, RM2,200 macam tu lah. kita makan 3 orang tu. Lobster dengan celai makan. Aku cakap, ni makanan apa ni? Adik. Kedai tak ada hebat apa mana pun, Manif. Dah tu tak apalah. Makan lobster kami kena zaman bobo. Itu saya ada. RM30,000 baht. RM30,000 Dia baht. api. Saya ada. Abang bos tadi saya ada. Dia Dia Gila bawa. tu. Ni bodyguard besar. Hei, boleh tak? Ni tak. 30,000 baht. Itu Arab. Pilari piligan. Boleh. Tahun depan punya kita atok pergi awal supaya orang boleh ambil cuti awal. Program apa kita nak buat kat sana. Lokasi Phuket juga ke? Krabi ke? Koh Samui ke? Phuket lah. Phuket best. Saya sebenarnya saya kat mana pun tak apa. Saya seronok nak pergi ramai-ramai di sana tu. Ride tu seronok. Ride tak boleh lah dekat sangat pun tak sure juga. Jauh sangat pun tak sedap juga. Tapi Phuket tu antara yang Battery low cukup-cukup power. lah kita kata. Tak dekat je. Tak dekat. Boleh lah kalau buat 4 hari 3 malam okey je kan? Krabi tu dia kecil sangat. Kalau kita pergi Port Dickson lagi Wan pula dekat sangat. Saya duduk Bangi. Tak boleh dekat. Saya bagi buah adik jalan dulu waktu tu. Sebab kat sini dah ada spek-spek besar lah. Oh. Ni yang kita tak ada 80 spek besar. jet 6 ni. Ada jet kita buat. Wah, yang kita tak ada spek besar. Ada lah. Saya buat tak. Kalau orang tua bawa pandai-pandai petik gear. Duk petik gear pun duk ambil angin. Duk Lupa kan yang tepuk bau. Yang tepuk bau panggil tu terlupa kot. Aku bab tu aku sampai ni. Aku duk repeat nanti baru aku lupa benda tu. Adik kena dia kena tepuk bau tu. Lepas tu hilang terus dalam catar tu. Ya, terus hilang. Aku cakap dia dengan duk GS tu. GS duk rakam tu. Aku duk panas dengan GS tu. Dia bukan nak duk backup aku bagi angin ke apa. Dia duk follow yang depan tu. Dia tak tahu kita dah kena Ni, tepuk. Wan, kami jumpa Rayyan dekat Terang tu. Sekali dengan kita tu. Sekali cuma Wan belakang sikit. Dia Wan duduk belakang lagi lah jumpa kat Terang tu. Dan ikut Rayyan, lepas tu Rayyan tembak shoot tu tak ada. Hilang dah. Hilang mainnya 750 memang hilang Hilang. Yalah. Kalau kereta banyak dia okey lah. Kita boleh dah klik tu boleh dapat lagi. Ni yang waktu kan kita duduk kat PTT lama tu yang buah adik makan first PTT tu. Kita duduk tunggu acap. Motor acap Rainbow cabut. Oh, patutlah. Kita duduk sejam setengah kat situ tapi boleh dan kejap lagi. Motor tu gagah juga Forza tu. Boleh kejap. Boleh. Wan cerita sikit dia kata ada momen Wan layan kono dekat jalan yang dekat Duk yang bergigi tu. gigi tu macam mana jadi? Apa punya teruk kat gajah tu. Ada gajah tu yang Yen. Aku duk kona Ryan belakang. Kita dah lap sini dulu lah. Buat bagi ni, bagi nampak tu. Bagi nampak Dah dia. macam ni lah, tiap abadi. Dah sagat ni, double stand. Nak bos sini pula. Tayar duduk macam ni. Aku cakap apa benda ni. Ni kasut Alpinesta kopi 121 ni. Kita tolak pakai kopi. Alpinesta kopi 121. Kita pakai helmet tu pun mereka kata kopi. Jangan apa. Tu dah habis ori dah kita beli tu. Cuma ke dalam je. Tak sebab depan nampak kopi tu sebab terlom lebih. Dari itu hilang. Dia fikir yang terkelom tu. Yang kita fly tu dia tengok kita fly macam mana. Aku ni kali ni aku kalau dapat aku nak fly duduk sebelah dia ni. Main kipai kat belakang dia. Aku tak dapat lah. Pergi balik tak dapat. Balik itu ingat dapat Yen. Kita kena kejar dia ni. Lah tahu macam mana. Saya terlebih kalau daripada Phuket nak pergi balik keadnya berapa ratus kilometer apa adik? Contoh 500 lah. 300 lebih, 400 lebih kot. 400 Saya tambah 600. Tujuh. 100 lebih tu. Kita tanya budak LC kan hujan lebat. Kita tak buka wheel tu. Oh, celeh hujan-hujan tu. Dia padarah je. Celih sampai dekat kami. Tak boleh Mani, hujan lebat. Ni, tayar belakang duk ke kiri ni. Kepala duk ke kanan macam mata juling kan macam kita. Aku cakap macam mana nak bawa hujan ni, tayar licin. Okey, kita pun bawa jumpa budak LC. Bang, ni mana bang? Oh, dia abang straight. Kita straight. Kita pun cakap terima kasih. Ni kita nak cari dia ni.
Dia duduk Perak. Kita nak cari dah. Wan, Dia straight juga lah. Dia tak straight. No. Dia game kita. Seorang-seorang? Wan. Dengan Tiong. Oh, sesat 2 orang apa? Sesat. Lepas tu aku cakap, Tiong ni kita tak jalan lalu ni waktu datang ni. Buka wis. 100 kilometer lebih. Tujuh. Tu balik tu nak tahu ikut jalan mana? Jalan Bukit Fraser. Kiri kanan naik bukit. Aku cakap mampu ni kencing dah atas motor. Pergi mampu ya motor pergi. Disconnect charging. Ni kira betul dia cakap kencing atas motor ni betul ya? Betul ya. Kita dah tak tahu hujan lebat. Dalam hujan lah. Dalam hujan sap. Tapi dalam banyak-banyak ayat hujan yang mengalir tu, Battery low power. masa panas tu yang kita. Itu heater lah. Heater. Waktu heater. Itu dia ada itu lah. Dia panas ke? Dia rasa panas. 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 Mananya ni Bukit Fraser. Saya kata dekat Abang Tiong. Ni bukit mana kita lalu ni? Tak lalu pula ngadip jalan ni. Itu. Ni bila pula kita lalu Balik teruk. Balik tu kira baru nak keluar Phuket tu hujan lah. Betul. Saya punya style pula hujan saya takkan berhenti lah. Pang Jalan pagi. terus ya. Pagi tu dalam 10 km tu locun habis rapat kasut tu macam rendam dalam kolam tu. Okey, lepas tu dalam dekat nak isi minyak yang pertama tu dalam 1 kilo. Okey, dia dah seriak sikit hujan. So cantik dah hujan. Baru je lah sekerat hujan balik. Ni. Hujan sampai hatnyai. Bayangkan. Buah adik hang tukar baju baru, kasut baru, seluar baru. Naik tak ada 5 minit. Lokol. Sempat lagi tukar. Dia tak tahan ke apa? Kata pun berhenti makan. Dia pun berhenti hujan makan. Saya panas makanan rider dia apa cerita ni? Dia pun berhenti makan. Saya kata, aku ada buat spare kasut. Baju kan. Aku nak tukar aku tahu. Dia kata ni hujan, biar pergi aku tahu. Aku tukar dulu. Tidak sia-sia aku bawa spare. Dia tukar naik baru 5 minit hujan pula. Aduh, Saya duk fikir ayat tu lah. Hujan panas makanan rider. Sebelum bangun tidur hujan panas makan rider. Kalau hujan ke panas ke, pi je makan buat apa. Rupanya Battery low power. Apa cerita ni kan? Tak, tapi aku kan gerak lambat. Aku hujan dekat nak keluar Phuket. Lepas pada titi tu tak hujan lah. Hujan retik-retik. Lepas tu berhenti, lepas tu tak kena hujan lah. Betul sama. Kita tak hujan lah kan. Lepas tu tak dia sampai kat Anyai. Wan betul Anyai. ke? Dia kena marah betul ke? Dekat dengan makcik kantin dekat Anyai? Dekat Tai? Dekat tak? Dekat Danok. Oh, dekat Danok ah. Pasal Itu tak boleh cerita. Tu aib saya tu. Mampu yang orang dengar ni. Bukan sikit orang ni. Jangan waktu tu lah celai elok daripada Raptor dia, Ford dia kena langgar tu dia okey mood dia balik sebab dia tengok kita kena marah dalam tu. Tempat kerajaan tu saya seorang kena jerit. Itu tak boleh cerita Abang Adib. Itu mampui. Apa tu Yang celih kena marah? tepuk tu pun dah malu. Celih marah macam mana celih? Celih marah tu? Celih? Celih Ni marah. dia mesej kita ni DKMNA. Duk mana ni? Apa lambat sangat ni? Dia guna ayat perleh dia. Dia ingat dia seorang orang perleh lah rumah ni. Dia buat cengeng dia pula. Saya sebab apa? Dia marah tu sebab apa? Biasa lambat sikit. Lambat kan pagi tu? Bukan waktu ni. Waktu Abang Adib, bos Adib dekat tu dah. Dekat tunggu kita. Alah, kami duduk ligan dia. Mana dia celik budak hang? Hang ni aku tahu. Takkan hang tak tong ni boh. Kita janji dengan orang. Saya jenis saya segan bila kita janji dengan orang pukul 9. Lepas tu kita punya site yang lambat. Saya rasa gelisah. Saya ada gelisah lah. Lepas tu kami main ready lah. Saya kata 10 minit lepas tak main kita jalan. Tengok perak celik sampai. Aku kata celik sampai nak kena tunggu juga. Mana celik mana? Kami duduk dalam kacau dah 5 minit sekali. Dia sampai gambar lift pun dia bagi kat kami. Ni depan lift dah dia kata. Aku tahu ni siap-siap dia bohong ni. Dia keluar bilik hotel dia ambil gambar lift dia masuk balik. Kan? Lepas tu tengok dia sampai betul. Okey lah dia sampai betul tu ngam lah. Lepas tu dia kata Wan dengan ni baru nak main. Pula dah kata. Dia duk tekan kita pula ni. Mana ni? Duk mana? Alo, duk mana body pada ni? Aku cakap set ni. Duk nak naik atas motor. Abang kata 4x4. Tak payah jalan je. Tak payah pula otak hang. Beg tinggal sini ke bang? Lepas tu tanya dekat driver. Bang tolong angkat je bang. Ada orang tengah mengamuk kat sana bang. Ni kita nak pergi Zat. Buka share live location. Boh terus ke sana. Sampai-sampai tu kita kena sound kat situ. Dalam ramai-ramai lambat ya. Lambat. Dia kenal dengan kami. Dia berbual hampa pula. Dia tekan Wan lah, dia tekan Wan. Dia kawan lah. Dia tekan kaunya ni. Tekan rapatnya ni. Jadi dia teriak dekat Danok tu dia tak mau cerita. Mana? Dia kena marah dia teriak. Mana ada teriak. Tak boleh cerita lah. Ni dia pada bagi tahu. Pasal apa? Ni 4 orang je tahu. Kita dah duduk bayar dia kata.
Kalau cerita ni, Han sabar jap. Ni pasal apa? Nangis, pun tak nak menangis. Ayat mata bertakung. Tak boleh. Ni orang-orang kerajaan je tahu. Saya nak pi cucuh dah api tu. Nak bakar dah. Dah telefon towing poket dah. Dia Nak duduk main sini. Kita ada kenal Abang Adib. Poket-poket punya star. Mexico sana kita ada kenal. Kenal siapa nak teriak? Dia waktu tu depa tak bagi tidur lagi. Oh. Tak bagi tidur lagi. Ya, gangster tak bagi tidur. Gangster makin lambat. Untuk menyelamatkan nyawa kena teriak dulu lah. Kiranya tu yang settle 30,000 kat Phuket tu ada pakai kabel one juga ah. Kawan. Mesti ada. Tanya Abang Hanif, kita ada ke tak ada? Abang Hanif, cakap bagi elok sikit. Ya, betul. Betul dia sampai dengan sini. Wan tak kosong ah. Kalau jadi wan tak Abang kosong. tak kosong. Datang sampai. Kita duduk tunggu Bos Adik kat situ. Bos Adik tak main tak apa. Mana ni? Mana siapa berani Roger dia? Dah Dia motor tak dia. abang saya tahu. Saya tak Oh, dia tahu pun tak apa apa. tu. Tak Tak apa. tahu kau jumpa di kedai makan. Jadi muka jadi leng semua. Pasal apa ni? Sebab apa sebiji motor saya kena? Forza tu. Saya tahu, saya nampak kat situ. Dia pun tak pernah abang. Saya pun tak tahu jumpa di kedai makan. Awak muka semua jadi blur ya. Tak kata apa ni. Macam mana udah makan. Dah tak apa kami nak makan dah lah. Dah makan lah apa. Lepas tu duduk sat tu. Baru je tahu tak ni. Apa dia? Tahu tak kami kena tangkap. Hui, kata pasal apa pula dah. Saya jadi tapi tak apa, settle dah. Jangan risau, settle dah. Tak tahulah saya nak tahu benda apa pasal apa. Hampa tak abang. Tak panik abang dia tu. Tengok motor dia dah tu. Celik duk main. Pasal apa duk lagi? Dia pun suruh lagi. Dia buat style perkelih dia. Style Benetton dia. Dengan badan sadar dia. Dah habak dah. Jangan lari. Pasal apa Mak Nip? Betul tak betul Mak Abang Nip? Ya, betul. Aduh, taklah. Jalan. Okey, helmet pakai, lesen ada. Poli tahan tak berhenti. Itu kata gila. Tapi dah bila benda settle dah daripada abang saya, kita pun slow lah. Cool down lah. Kalau kata time kena tu, mereka telefon, polis tu tak marah mereka, aku yang maki mereka. Dia spark. Macam spark ah. Kalau kita pun tak ada lesen komplit jadi spark kalau tu dah. Tak tahu Dia jadi macam ni 3 biji. 3 biji. Jalan tu tutup. Nak kena kiri. Tapi Mak Jun yang rider tu, dia lipat one way straight jalan tu juga. Jadi Arak ni pun nak ikut. Yang Dek Jo yang nak bawa motor dengan kita ni pun nak ikut juga. Tiba-tiba polis tu panggil. Kita kata berhenti saja, berhenti. Dia tak mau berhenti. Polis tu tepuk berkecai dengan apa? Tepuk tangan dia. Dengan soak-soak saman tu berkecai habis. Lepas tu dia bukan lari pun. Pulai minyak macam biasa, steady ya. Pergi sampai dalam tu kena jam. Bila kena jam, sampai polis. Bila sampai, Arak nampak polis. Ini dia Arak. Tapi Arak pusing. Lain kali Arak kena ni. Berhentilah. Kau tunjuk pistol tu ni. Arak kena tunjuk tu berhenti. Dah Arak lari juga. Kita tak lari dah, kita berhenti. Lepas tu terus ke balai. Kita hadap dah kat Dek Jo, berhenti. Tak ada apa, berhenti. Dia pun tak mau berhenti. Kita nak kata apa, kita pun duduk belakang, pegang carrier belakang. Abang Mak Nip ada kan? Ada. Kita naik dua dengan Dek Jo yang duduk dalam tu. Duduk serabut kepala. Serabut. Kalau Bos Adik ada itu kan, kita tengok. Empat serabut kepala ni. Tak nak buat padi dah ke apa? Tak, kita bukan serabut apa. Serabut sebab dia kata kena naik mahkamah. Kena pergi hari Senin baru boleh ambil. Pening. Dia kata tak boleh buat kira, kena tunggu hari Senin. Sudah. Lepas tu Arak call, Dek Jo call, celik apa semua. Lepas tu bila sampai dengan tu, dihantar oleh apa? Ada hamba Allah tadi yang bodyguard tu dia buat settle, bincang. Keluarlah satu harga 30,000 baht. Berasa lapang waktu tu tak apa dah, berasa lapang. Duit tak apa, kita balik ketiak lain kan. Cari lain. Bayar okey clear. 30,000 baht dekat 4,000. Kita ada body. Jangan buat main lagu ni. Kita tukar padang. Anak buah susah kita tukar padang semua. Dia baru betul-betul Maliki. Betul Bapak Maliki. Tapi ayah Maliki turun kena bayar duit kat sana. Kau mana? Ayah Maliki turun, geng ni kena bayar duit. Memang kena bayar. Depa buat salah tu. Depa kalau kata saya gila tu. Kalau saya yang turun, polis tu yang bayar duit balik.
Tapi awal tu cik kan kami duduk kat hotel. Celin nak pergi balai. Awal tu Wan tak mau ikut pun nak pergi balai. Takut. Oh, kawan ni ya. Tak berani. Lepas tu Acil kata tak ada apa lah. Ikut je lah. First kita tak mau ikut buat apa polis pula ni. Wan bukan masuk pun. Dia duduk dengan kita ya. Celik. Duduk luar. First kita duduk hotel. Celai panggil. Jom pergi balai. Buat apa ni? Tak mau kita. Ikut sekarang. Itu ikut tu. Dia duduk marah pun kita takut ke? Kita ikut je lah. Yalah. Dulu kita kat sini pun ada lah. Orang kata 2-3 orang kenal. Ada lah budak-budak Benetton. Oi, kita kosong lah. Tapi tak ada cerita orang tu KK lama lalu lah. Tahun 1980 lu. Budak-budak masah kot kenal. Budak masa apa? Baru pergi first time. Itu pun dah sakit orang-orang putus lah. Ni mereka duk tanya. Saya duk tanya Raya ni. Yan. Lepas PTT, lepas PTT makan burger, lepas makan burger ni bila nak sampai ni? Dia kata lagi 2 jam kita sampai. Duk lagi PTT, tak sampai-sampai lagi. Tu duk ada abang naik RZ tu. Dia duk pasang waist. Bang, berapa lagi minit bang? Boleh saya tengok bang? Boleh? Ni kita duk ada lagi 4 jam dia kata. Aku cakap sudah. Kena dah aku. Waktu diorang nak ajak aku pergi ni, dia tak pergi bagi tahu yang sebetulnya perjalanan dari Danok tu mengambil masa 7 jam. Kalau aku tahu 7 jam, pergi mampui lah. Rezek pun rezek lah tak dapat. Saya berkena ni Wan dengan Acap. Dia pun tanya, berapa lama ni? Baling Greek dah. 4 kali saya borong Acap baling Greek. Sampai Acap tak tahan lah dengan Nana buka waist. Ni butuh Ryan 4 jam kira kan kita. Oh, kira Acak dengan Nana naik direct motor lah. Naik direct. Acap Dia bawa kita dia tak apa kentang aja tapi bini dia bagi semangat. Bini dia minat ride. Oh. Rumah dia kata boleh bi. Ya macam tu lah. Kata itu dia nak bawa kereta sebiji tu tak bawa lah. Tak bawa dia pun ambil towing je. Share dengan kami rumah towing. Boleh lah. Tapi sampai lah. Sampai di Malaysia pun semua dia pun bawa motor. Tapi Raya Yalah, pasal dia pun first ride kan. Tapi Raya apa-apa Tentu pun terakhir Wan bang. memang padu Wan no. Wan memang padu Wan dia. Wan, saya ingat ke dia juling-juling tak lewat motor. Gila Sok. Laju. Ni kalau dia kan kita nak puji. Ni bukan kita nak puji. Wan tadi duk jeling kan bukan kita nak puji. Kalau motor tu padu, selamat jalan kita. Dia akan menganjing kita sepanjang jalan ya. Minta maaf Adib. Ni bukan saya kata ni jelapang padi kita ni. Negeri jelapang padi. Yalah. Tu kalau motor dia power, habis motor kita tak power. Tak ada ni kita buat spek dua-dua sama. Dua-dua kena bagi sama. Buah Hadid dengan kita. Ni dekat nanti pembukaan drag tu nanti. Kita dua duk rasmi nanti tu. Cerita dia akan duduk kelompok Tok Imam lah. Dia tak jadi dia duduk kelompok Tok Imam, lepas tu dia duduk kelompok Tok Bilal, Tok Siak di belakang. Dia tak jadi sound yang duduk nombor 4 tadi lah. Kita duk geng-geng GS yang duk tangkap gambar tu. Ya. Yang tak bagi angin langsung tu. Aku dapat badan besar tu. Siapa nama gemuk tu? Tahu grup dia tu. Lah motor laju belagak dia. Duk tinggal. Lepas press. Motor aku tak boleh dah. Selepas ni Wan dapat RZ, Wan kena buat terus RZ tu. Kita buat sama ni boleh Abang Bos Adik? Oh. Bagi paik senapang tengok. Oh. Weh Adik, dia kena buat paik senapang kat dia ni. Dia Ni kalau dia buat paik senapang ampang atas jalan dia tengok cara dia. Boleh bagi je. Boleh bagi je senapang. Dia ompang tau, dia ompang. Aku tengok dia bawa motor, kata dia video ni. Bagi dressing dia betul-betul mak rempit, pakai paik senapang, pakai kong. Lepas tu kan, dia akan buat kacau dia RZ member nanti. Dia member. Pi, kalau dapat ni Abang Dik, tolong ejai Abang Dik. Ni ada tak? Ni ada tak? Boleh? Suruhlah, jangan ambil lagi. Suruhlah Abang Adik buat siap-siap motor tu. Bos senapang. Set semua siap-siap. Balik pula. Ayolah. Habis dah 2,000 lagi. Okey dah. Habis 2-3 ribu lagi nak laju. Tak apa, Abang Dik bagi kita Abang Dik, boleh? Baik nampak tu no? Paik senapang, ni kita nak buat nama YSR ni. Oh. Ni body semua YSR ni. Carburetor semua ni, duk engine semua. Red Leo ke apa ni, Jet 18. Ni. Semua bawa nama YSR ni. Bagi kat dia GPS 19 cukup. Okey, Tengok macam mana. Laju. Lepas tu Kita liga ni mata dua duk cabang ni. Buka hijab sam. Duk kipas. Lepas tu Ryan akan dress up bagi Wan jadi rempit sejati betul ya. Dia okey dah. Baru ni dia pergi okey dah. Helmet dia tu. Dia tak saya kata dia pakailah je Force to Plane okey dah. Ni Dia dia pakai ikut kuih pula putih.
Dia tutup tadi. Buah Hadik. Ori ke tak ori ke, pilihan tak orang tengok kita pakai barang kopi ke apa ni? Sebab tu dia kata barang kopi sebab tutup sampai dekat ni. Kepala kecil kan kot. Kepala dia kecil. Dia kena pakai Itu dia pun tak lapik atas sampai kat bilik. Saya panggil member tu turun lapik atas sikit, bagi tinggi sikit. Okey lah, tidak terkelok dalam tu. Betul, kalau balik tu Buah Hadik tengok kita kan. Memang cukup kemas. Tahu. Ni. Waktu hujan tu ikan koi tu duduk berenang tu. Tu sebab ayak lalu kat kepala. Waktu pergi dia panas. Tak ada ayak. Dia hidup lah. Dia hidup, dia lalu, duduk pusing. Tu atas motor nampak menyap. Tapi kalau balik tu, hang akan kenal lagi teruk pasal dalam hujan hang slow. Oi, tak boleh sebab motor tu gini ya. Kepala song. Sebab lari, Fauza Ismail lari dalam hujan sebab tayar dia lebar. Macam kami RZ, tayar kecil. Dia tak lari walaupun belah ayak. Dia lari, tak boleh. Memang tak boleh bawa saya motor tu kalau time hujan. So kita kena lawan balik LPT ni lah. LPT kita. Tapi Buah Hadik bagi kita pipe senapang terus. Tapi bukan saya hampa nak nama ride. Jackson tu. Bukan celia abang hampa nak buat pick up tu nak berhenti kat mana baru nak ride lah. Tak. Saya memang daripada KL jalan tu. Buah Hadik daripada mana? Daripada BHP tu. Oh kami daripada Perlis teruk tu. Jumpa kat KL lah selalunya. Okey, kalau abang adik kalau LPT selalunya sampai LPT lo ada sampai BSP Gombak ke apa? Pukul apa itu mak ni? Lewat malam tak? Pukul 7 dari Gurun sampai dekat Temeloh pukul 1 pagi. Padan lah. Kami lalu 12 tu dah gerak daripada BSP Gombak. Tak, tapi kali ni adik nak jap pergi awal sikit. Keluar awal ayat dia. Ya, sebenarnya kita tak kisah tu yang tanya itu dia pun nak ambil vibe pagi tu ke atau dok. Saya ambil vibe pagi lah. Gerak 12.30 daripada KL. Buah Hadik ride daripada BHP ke abang ni? Daripada Perlis. Yang lepas tu pergi kat BHP tu tak? BHP Gombak. Api ya kali. Api. Hari tu. Boleh lah kalau Buah Hadik turun kita turun sana. Hari tu shortcut kot ni. Hari tu shortcut kot Batang Kali. Turun Genting Sepoh, turun Temeloh terus. Okey. Batang Kali kita. Naik ke Batang Kali tu yang teruk jadi Hari tu mak ni pergi ke sana, kami pergi ke KL. Kami naik Genting dulu, makan dulu. Kami turun baru kami pergi Terengganu. Ni abang adik pergi naik tu. Pergi naik apa? Genting, makan atas Genting tu. Mengucap Arzek tu. Arzek makan atas Genting tu? Tak, dia tak pergi naik Arzek, dia pergi naik. Tak lepas kan pergi naik tu Ducati kat Afrika tu. Tahun ni baru nak pergi naik Arzek. Aku berat agak dia kata tahun ni nak pergi naik Buat Arzek. macam ni Abang Adik. Post motor dulu main ASR KL. Ride daripada ASR KL mudah hari. Boleh je. Saya buat dulu. Tak, kawan-kawan ramai yang ride. Saya pun tak syok juga. Faham. Kau ni semua ride daripada Perlis. Kita layan lah. Kita ride, kita tambah RPM 10 setengah. Straight. Lepas tu LPT jaga. Ni ada motor pada XR. Tok buat adik nak cucuk angin ni. Nak cucuk angin apa Tok I? Hang kena redek juga. Ingat dia bawa KR ke RR pula. Ya, soal redek tu ni boleh lah semua senapang. Betul lah kalau kata Rayyan pakai pakai napang kan. Pakai. Okey, kalau orang kan dia balik dengan 3BS tu, masalah lah penghabis lagi 2,000 abang kat bawah hari, tukar pokok aloi sikit, lepas tu bubuh set pipe senapang siap. Enjin jet road dah. Korek blok Buat Bo Jet 6. Bo Jet 6 kita buat kali ni buat terbaru punya. Dah enjin dah jet dah tu. Settle Enjin dah dah. jet. Okey tak kisah. Ni depan poket 36, belakang bagi 28. Kita tengok pick up dengan Along macam mana. Meh. Dekat Jerantut baru tekan gear 5. Selit naik redek lah. Kelih saya macam was-was dia naik bawah ni. Dia badan macam penguin takkan nak naik RZ. Redek member dia tak pergi naik redek. Dia terlepas dia naik Ducati tu dia. Lepas lepas dia nak Ducati. Betul sekali dengan adik bawah tu. Kami yang naik redek muntah ikut tu. Kerek adik. Tu ni. So, mana kata kalau itu hampa geng KL kena naik daripada KL lah. Ya. Kena naik daripada KL lah redek. Saya buat je tu lepas agak post motor Marah, terima kasih. tu daripada KL malam pukul 10 baru keluar. Lepak kat BSP Gombak pun jalan. Dia jadi gini adik, kalau kita tak boleh jumpa sekali pun, tak apa, nanti kita sampai sana, malam tu kita berhenti kat Jabatan Angkat tu, kan? Malam tu kita lepak kat Jabatan Angkat tu, kita kena suruh bagi Wan dengan Rayyan keluar. Kan boleh try kat depan Jabatan Angkat tu, kau orang selalu duk try. Kita bagi Wan dulu.
Aduh. Kenapa? Boleh? Tapi bukan orang ramai je bertangkap. Weh, ramai. Kita tutup jalan. Boleh test je. Boleh test. Kat depan tu dia tak kacau. Boleh bagi je. Sana Man pegang. Man 700. Ya, betul yang kat saya tu. Suruh dia tutup jalan Zat, bagi ruang kat kita ya. Boleh. Ryan, confirm nampak macam rider lah kalau Wan. Ya. Beresak sikit. Dia kena buah puluh.